Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pagi tak buat video Sekejap kau cek YouTube kau Oh, tu dah lama tak buat video tu. Video dah bila kau buat? Rasa 8 hari lepas tu. Allah 10 hari dah. Kau review kau ni kau Allah, 10 hari dah. 10 hari dah kau tak buat video baru. Tak apalah, kita buat video. Buat video kau so video awak. Ni aku letak suku lah dulu. Buat video yang kedua lah ni. Tu pukul blokis ni apa? Blokis ni ada dah. Masuk dah, tak apalah. Spoiler untuk video kedua. Okey, tak apa. Jatuh dah. Kau tak tunjuk belakang ni, ada belakang cuma kau malah nak tunjuk. Blokis kau ada. Jadi ni lah keluar terbaru lah Brokis Defender version. Hak mula-mula hak ia connect tu Brutal Fang. Yang ketujuh ni dia panggil apa? Power of the Beast. Habis tu lah line Beast War so. Okay. Jadi depan kawan ni pak secret dia lah Defender version pasal 7 Transformer Power of the Beast. Okay. Kita review kotak dia lah dulu deh. Kotak dia. Dia ada 12 butir lah dalam ni. Ni antara karakter dia lah ni. Ada belakang cuma kau malah nak tunjuk. Leo Prime, Nemesis, Leo Prime Super Secret, Big Convoy Secret, baru hak lain lah. Hak Combino. Ni. Robot apa dia panggil, robot dinosaur lah, apa dia panggil, Volcanicus. Ni. Okay, ni depan. Gini atas. Okay. Gini tepi. Tepi lah sama juga. Okay, kita buat letak belakang. Kotak dia lagi ni. Okay, Defender version. Okay. Leo Prime, Big Convoy. Tepi gini. Belakang gini lah karakter dia. Google lah. Dah review belakang dah, kau baru nak review. Kau tengok krik-krik je tak? Video kau ni. Rasanya 10 hari tu. Parut. Lama dah tak buat video. Tak apalah, untuk apa? Untuk shot transparent tu kau buat video yang kedua lah. Ni lah. Kau akan upload 2 video dah. Mungkin ni tak lama lah kau buat dalam 7-8 minit atau pula 7-8 minit gitulah. Okay. Yang pertama okay. Yang pertama kita tengok apa? Big Convoy Secret. Okay. Ni Big Convoy Secret lah, hak biasa. Cuma kau nampak hijau sikit kau tambah apa? Kek Batman lah belakang. Kek Superman. Tu pedih hak god tu, hak pedih kau Megatron dinosaur T-Rex. Nampak ganah lah sikit dia. Jadilah Super Secret dekat ya. Gitulah, mana ada. Okay. Itu jatuh sikit. Itu dia. Okay. Nampak tolu gitu.
Kau tengok ni kawan. Dia perang dia ni, Allahu Akbar. Dia perang nasi dia ni. Kawan rasa lawa lagi ya pada Super Secret. Cuma kawan ambil apa? Kek Batman. Batman. Loki Batman. Dia boleh cuba lah pastinya. Lepas tu kawan boleh cari apa? Mak Matra punya pedih. So wanita juga. Lepas tu jadi Super Secret. Orang pakai no ni berlaku. Tapi wah hatilah tengok tu. Dia pun comel. Hijau ni pun Super Secret. Ni kau beri sekali. Buat pergi jadi Super Secret lalu. Ada pedih, ada kek beres lalu. Lepas tu kita pergi pada Big Convoy lah. Big Convoy ni banyak alat dia lah. Big Convoy ni. Nak tengok tu. Bedil dia juga apa. Lepas tu muka dia lagi tu. Tengok muka dia dulu lah. Tengok muka dia. Gitu. Tapi hak ni kawan kau tak bagus. Hak ni kawan rasa cool je. Cuma alat dia banyak. Laki ni bedil dia ni. Tapi kawan bubur laki lah. Supaya tak lepas kawan lilit. Detail dia tak kata mana secret ni. Big Super Secret ni. Tapi comel dia. Ada blaster. Hijau. Tapi comel hak ni lagi. Pelik tu. Mesti ada hak tak berapa. Tak apalah. Lepas tu Super Secret Leo dia hak ni. Ni kau tak tambah gap pun lah. Ni memang comel. Kalau boleh kau nak cari soal lagi. Spare. Tengok detail dia dah. Okay. Pedai dia pun bijak juga. Kalau tak gap pun ni. Pedai dia kau belakang. Terakhir dia okey tu. Okey tu. Detail dia. Video memang bijak. Boleh day gitu lah bijak. Ni kalau day gitu dia jatuh. Gitu lah. Gitu. Tapi untuk apa? Untuk pak ni memang berlaku tu. Boleh lah. Tak kata teruk sangat. Paling teruk sekali baik kawan Secret 02 rasa. 01 boleh kira lagi 02. 03. Ni antara hak bijak sekali lah. Selain pada apa Primus Prime tu dengan gitu. Ni ada Prime 51 tu. Ni hak 05 dua Secret Super Secret bijak. Ni pun boleh lah. Tapi Leo Prime yang bijak. Antara paling bijak sekali lah Leo Prime. Apa? Apa beli? Kalau Beast War ni ada dalam kartun ya. Tak apalah. Tapi kat Secret dia tu hak biasa pun bijak dah. Tambah sikit lah aksesori. Tambah sikit lah. Jadi selalu. Dia Prime ni mesti. Okay. Sekadar tu dululah untuk apa video kahwin untuk pemula untuk kahwin konsisten lah video. Mula jangan seminggu sekali. 10 hari sekali ni. Tak apalah. Okay, banyak baru nak review pernah tapi tak ada masa. Sibuk itu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar tu sajalah dulu. Assalamualaikum.